Saya berada dekat jeti Lukut, salah satu jeti lah Persatuan Nelayan 9. Kita bot ni kita nak solarkan. Ni bot yang pertama lah. Panel solar 400 watt, kita pasang ESS Energy Storage System, jenis balcony daripada DA untuk menampung barang-barang tambahan lah. Dia bukan untuk menampung enjin lah Ini untuk barang-barang sonar ke, GPS ke, radio ke, charging dan sebagainya. So atas ni kita dah buat dia punya rail, mounting dengan rail. Selalu panel 2 line je. Tapi sebab bot ni kita bagi 3 line lah. Nak bagi dia kuat dengan rintangan angin dan sebagainya. So rail dah naik. Panel ni panel 400 watt. Kita kena cari yang panel kecil lah. Selalunya 600 watt. Tapi 600 watt ni macam terlampau besar sangat. So 400 watt macam okey. Ni belah atas kita dah naik panel. Panel akan sambung ke ESS. Output akan pergi ke soket. Okey dah. So, kita letak silikon, kita letak. Exit. Okay, so ni kalau kita tengok dia punya display, boleh tengok satu-satu lah. Sekarang ni tengah charging lah, solar tengah masuk 135 watt. Boleh kita tekan. Ni lah dia bagi detail. Dia ada PV1 dengan PV2 tau. Konsep balcony ESS ni dia menggunakan micro inverter. So kalau ada 2 panel jangan masuk secara series, dia kena masuk parallel. Dan kita tengok bateri dia pula. Sekarang bateri ada 63%, 53.7 volt. Fault dia semua kosong. Charge tengah masuk berapa, discharge berapa dengan charging voltage dia. Dan kita tekan pula output gambar rumah bawah ni. Sekarang tengah tak ada apa-apa lah. Kita orang belum habis siap pasang lagi. So boleh tengok total consumption per day, frekuensi semua boleh setting. Kemudian kita tengok kalau ada incoming grid. Kalau dalam contoh bot dia ada generator ke. Kalau tak ada lah, ni kosong. So ni basic dia punya indicator. Kemudian benda ni unik, dia boleh sambung juga dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth. Bluetooth ni kalau kena localize lah, kena ada duduk kat sini baru boleh monitor. Kalau Wi-Fi dekat mana-mana pun boleh. Alhamdulillah kita dah selesai pasang. So solar panel dekat atas, ESS ada kat bawah, Energy Storage System. Kita dah sediakan output AC. Rupanya bot ni mengikut jenis bot lah. Kebanyakannya barangnya semua DC output lah. Kita jangkakan dia memang pakai barang AC, ada inverter. Rupanya tak ada inverter. So kita akan letak tambah juga satu bateri charger 12 volt supaya boleh mengecas bateri yang sedia ada. Okay. Kalau kita tengok bot besar sikit memang dia ada AC output. So yang macam ni kita letak bateri charger supaya output daripada energy storage system kita ni boleh sentiasa mengecas bateri yang sedia ada lah. So kalau angka sebelum ni setiap 2 tahun nak kena tukar bateri lead acid kan, yang basah, tuang air bateri dan sebagainya. So kami jangka dengan dia ni lama sikit lah sebab banyaknya power datang daripada ESS lah. Tapi kita bagi tahu dia juga kalau dah ada barang AC tu senang lah. AC dah memang tersedia dah daripada ESS ni, dan juga output USB Type C pun dah ada dah dekat sini. Okay. So kita dah tengok, dah sambungkan monitoring apps, boleh tengok melalui Bluetooth. Kalau on kan hotspot, kami pun boleh tengok lah daripada KL. Segala bot ni semua, asalkan ada internet, kami boleh juga monitor. So sekarang pun dia dah mula cari barang yang guna AC pure. So untuk mudah dia on barang-barang ni pada tengah laut tanpa perlu onkan enjin untuk charge balik. Dia ada alternator kat dalam ni. Alternator AC pergi ke DC balik, charge bateri. So tak perlulah on enjin. Dapatlah jimatkan minyak. Itulah tujuan asal supaya bot ni lestari, sustainable Dia maknanya mapan lah. Dia kalau nak guna duduk lama kat laut pun gunakan enjin hanya untuk bergerak saja. Tak perlukan enjin ni untuk barang-barang elektrik lah. Ni kita belum cerita lagi tau. Pakai sonar lah, pakai GPS dan sebagainya. Itu semua nak guna elektrik. Okay?